Dalam episod kali ini, Baindia akan membincangkan tentang cara melindungi buah pinggang jika anda menghidap diabetes. Pertama sekali, pastikan paras glukosa darah anda berada dalam julat sasaran. Kedua, pastikan tekanan darah anda terkawal dengan baik. Ketiga, pastikan anda cukup terhidrat. Keempat, elakkan pengambilan ubat penahan sakit yang tidak perlu. Kelima, anda boleh menjalani ujian darah secara berkala oleh doktor anda seperti serum kreatinin dan juga pemeriksaan protein dalam air kencing secara berkala. Dan yang terakhir sekali, berbincanglah dengan doktor anda sama ada anda lebih baik mengambil ubat seperti SGLT2 inhibitor, AC inhibitor atau ARB. Dan satu lagi pesanan penting, jauhkan diri daripada merokok. Jaga diri.